Dalam video kali ini, saya akan bawa korang ride ke hotel di tengah bandar Kuala Lumpur yang mendapat rating paling teruk dalam internet. Rupanya kena scam. Dan kami akan kongsikan vlog suasana di bandar Kuala Lumpur yang pesat dikunjungi orang ramai di waktu malam. Mana ada sakit-sakit jantung tak boleh mari Kuala Lumpur ni. Alah, penuh, sesak, jam, macam-macam lah. Ini adalah kali pertama kami merasai pengalaman sebegini menerokai bandar Kuala Lumpur di malam hari. Main mana? Asal Kelantan Kuala Kerat. Campur accident. Oh, accident pula. Dan agak rugi kalau saya tidak berkongsi video ini kepada korang, sebab saya nak korang sama-sama merasai pengalaman yang kami rasa. Ya. Dia dari mana? Oh. So, jumpa korang di awal perjalanan kami. Jom saksikan video penuh ini. Assalamualaikum. Hari ni saya bersama orang isteri dan ingat dua nak ride ke Kuala Lumpur. Kita orang nak pergi tengok suasana malam kat sana dan juga akan cari tempat penginapan. Kita cari hotel-hotel murah kot. So guys, doakan perjalanan kami selamat. Kita ride 3 orang. Sudah steady. Stay tune. Jumpa di scene seterusnya. Naik motor. Alright. Let's go. Okay, let's go. So, geng, kita akan singgah di masjid untuk solat maghrib dulu. Tadi kita orang pun dah tolak lewat dah. Dah dekat nak kelar dah. Anak saya pun tidur atas motor sekarang ni. Oh, jomel masjid. Tak ada. Dah molek berpapel. Allah Akbar. Alhamdulillah, kita akan singgah di Masjid Sultan Abdul Aziz dulu di Seksyen 4 Shah Alam untuk tunaikan kewajipan kita sebagai seorang muslimin dan muslimat, dan lepas tu kita bolehlah teruskan perjalanan kita untuk pergi ke KL. Kita dah selesai dah semaya solat maghrib di Masjid Sultan Abdul Aziz Seksyen 4 Shah Alam. Boleh katakan masjid ni antara bagi saya lah masjid yang paling comel sekali di Malaysia. Yalah, memang selesa masjid ni. Kalau boleh tengok sendiri, dia memang super lah. Tahniah yang mana menjaga keharmonian masjid ni. So, isteri saya tengah booking hotel untuk kita menginap malam ni dekat KL. Kali ni dah selesai dah solat. So, nak ready untuk kita ride pula pergi ke bandar Kuala Lumpur. Sebenarnya tak je lagi pergi Kuala Lumpur dengan motor ni. Biasa pergi dengan kereta lah. So, kita saja buat lainnya, okay? Pergi dengan motor, ride bertiga ke bandar Kuala Lumpur. So, macam mana dua? Mama sudah? Sudah dah. Pada pergi mau bayar pas lah. Mama selesai dah pembayaran untuk hotel malam ni. Okay, jom kita meneruskan perjalanan ke bandar Kuala Lumpur. Alright, kan? Jumpa di scene seterusnya. Tu Masjid Negara tu. Tu nampak? Masjid Negara. Tu ada. Dua orang. Sebenarnya, abang yang bawa baby dan isteri ride motor tu kami dah ternampak kat Masjid Shah Alam. Agak mencabar diorang punya perjalanan. Dia dari mana? Oh. Oh yo. Korang mesti tertanya-tanya siapakah pemilik bangunan kedua tertinggi di dunia, iaitu Menara PNB 118. Adakah milik pelabur asing? Sebenarnya, PNB 118 adalah milik syarikat gergasi Malaysia, iaitu Permodalan Nasional Berhad. So geng, kita dalam bandar Kuala Lumpur dah. Nak pergi ke hotel dalam 19 minit ni, 3.4 km dekat area Sogo. So gitu lah. Adwa pun katuk. So jumpa di seterusnya. Dah nampak dah kat LCC geng. Apa tu? Balak ramai-ramai kan? Jam. So inilah kelebihan kita sebab kita main dengan motor. Boleh nyelek-nyelek lah.
Faham? Faham? Faham. Bismillah. Wah, nopek. Oh, 8 nopek. Kita dah nak sampai dah 5 minit lagi. Nak tengok ibu kota Kuala Lumpur di waktu malam pun bulan purnama. So itulah. Uish, apa ni? M-Bank Crew. Omel. Saya baru tengok ni. Oh, sini ke? Kita ni tak makan nasi lagi. Nanti lepas pada check-in hotel, kita akan cari kedai makan yang berdekat Woi, apa ni? Jalan ke apa ni? Tak je lalu jalan ni. Dah, tak je lalu. Banyak pusat hiburan sini. Tak apa, kita bukan nak pergi pun. Pak polisi. Oh, motor boleh. Okey, time ni lokasi kami di Bukit Bintang, Jalan Alor Street. Kalau korang tengok kat sini banyak pusat hiburan dan tempat tumpuan orang ramai. Dan kami sebenarnya tak jumpa cari hotel itu. Time ni juga kami didatangi seorang brother yang berasal dari Pantai Timur Kelantan. Sempat jugalah kami berborak. Sebenarnya saya kesian mendengar cerita abang ni, sungguh menyayak hati. Lama tak datang sini, petang ni satu ramai orang segar bang. Curah mata ada nyanyi ke tempat ada curah mata termasuk dia yang marah. Bere. Main mana? Mari kita lacung ke lacung. Asal Nak temu buas ke? Main mana? Asal kita asal Kelantan kau dah keren. Lepas tu duduk ke lacung ke abang emak. Campur ke accident. Oh, accident pala. Itu masuk orang mati bunyo. Tak belah kanan. Boleh semaya, boleh pocok, boleh kena orang. Dapat accident boleh motor sebiji, boleh jalan segar. Asal mana? Kita Pasir Putih. Pasir Putih nak Indonesia Pantai Timur. Habis segitu. Bere. Sama juga je rezeki. Alhamdulillah. Tak sia-sia je puasa ni. Sore ke apa? Kenapa? Ada bini seorang anak 3. Bini asal Bukit Lacung. Lepas jadi macam ni mak bini macam natu. Tak jumpa 3 tahun lebih dia pergi dapat kau KU. Lepas tu baru buat zakat tak masuk lagi 400 bukan 800. Baru masuk JKM dia 8 bulan sekali masuk bulan lebih. Rezeki. Dah sabarlah. Kalau jumpa orang luar baik tu dia tak fikir banyak. Rumah ingat bini anak sedih. Sayang bini. Bere. Banyak lah. Bere. Mati banyak. Baik, nama apa nama? Nama Jong. Api. Jong. Oh, Api. Bere. Tujuan saya rekod ni bukan untuk mengait sesiapa pun. Hanyalah pengajaran semata-mata. Pasang malai orang lagi kan? Ini single yang mana? Ini single. Kita sekolah yang mana dah? Oh, boleh tak? Okey, di sini saya nak highlightkan. Pertama, make sure sebelum korang booking hotel, korang kena study dulu lokasi tempat di mana. Kedua, baca review atau rating daripada pengguna lain. Daripada situ kita dapat tahu keadaan hotel tu macam mana. Sila ikut tips ini kalau korang tak nak travel percutian jadi macam situasi kami sekarang. Tersilap booking. Kami tersilap booking hotel. Hotel kami ni terletak di area sini. Memang crowded. Tak kan benda unplanned trip sini lah. So kita orang ingat nak pergi refund. Nak pergi refund balik. Lepas tu kita nak pergi cari hotel-hotel yang harmonis, yang jauh daripada orang. Kalau tu man. Let's go. Bawah ni. Ada masuk booking tak? Ada. Booking.com. Ada. Ada ID. Bukan ID je, saya buka. Ni. Booking, nombor booking. Tu ID. Ni. Sini. Hebat. Sekarang dekat hotel. Nak biasa booking dan refund. Ada. Apa yang biasa? Maksudnya boleh tak? Boleh. Biasa kan? Biasa. 3 hari sebelum check-in. Kau ada pak motor. Kalau ada pak motor kira tak apa. Pak motor tak boleh masuk lah. Orang ada pasal mana? Tak apalah. Ada tak apa lakon. Dia kata nak rehat je pun. Saya tanya dia parking pagi. Parking motor. Tak.
Parking motor paling dekat kat mana? Kena lalu kat mana? Jalan atas. Jalan atas. Oh, lah atas ni. Oh. Pasar malam ni tutup ke apa? 4 pagi. Oh, 4 pagi baru tutup. Tak apa. Saya ambil motor ya. Bye. Terima kasih. Boleh parking sini. Boleh masuk kan? Oh, dia masuk ke tepi ni. Ni. Oh, ni masuk. Okay, kita orang tak jadi nak refund cancel booking. So, kita teruslah duduk sini. Ala-ala, yalah. Rugi pula RM1. Disebabkan depan hotel kami ada night market iaitu food street, saya terpaksa mencari jalan belakang supaya motor saya dapat parking betul-betul depan hotel. Oh, terpakling gege lah. Jom geng, sama-sama kita discover lorong belakang yang menakutkan ini. Oh, jalan. Tengok. Oh. Bang, berapa nombor bilik tadi? 502? 602. 602? Tingkat 6? Tak ada ni. Banyak ada ni. Sering gila ni. Tangga tikak ni ada tikak lah. Suat ada ni. Assalamualaikum. Tak kunci lah? Alhamdulillah kita berjaya check in di hotel murah, hotel budget dekat Jalan Bukit Bintang. Pukul 10, 4 minit. Macam mana puas hati tak rumah? Bilik ni? Puas hati, okey. Dia tak kecil. Tak kecil? Okey buat bilik ni. Alright. So kita nak pergi jalan mana apa ni? Buat semua. So saya nak bagi set awak tengok sikit pemandangan dalam bilik ni. So macam ni lah. Dah ada sebutir aircon, TV LCD. TV LCD tak nak kalah. Ni yang saya rasa tepat. Sakut-sakut baju. Yang penting cat baru bos. Cat baru. So inilah ruang dia. Nah ni tempat shower, tempat mandi, air. Oh, ada pengering rambut, ada water heater, tabung banyak. Bagi kita ada. Oh, nanti kita cari ya. So kita lah kan. Biasalah. Bilik apa hotel budget macam ni lah. Kan bagi kita orang pun nak niat nak mai Kuala Lumpur ni nak jalan-jalan kan. Tianya tempat bilik ni semata-mata untuk berehat, untuk tidur. Nak bersiap-siap tu sebab nak pergi makan pula. So sebelum kami nak booking hotel ni, kami tengok dalam website tu comel, memang bilik nampak luar. Rupa-rupanya kena scam. So inilah saya bawa merasai suasana hotel bilik 1 bintang review gini. Alright, jumpa scene seterusnya. Bye-bye. Okay, saya belanja sekitaran suasana dekat hotel kami yang menginap. Penuh dengan kedai-kedai Cina. Ini kedai runcit, kedai gunting. Time ni kalau korang perasan, air muka isteri saya dah lain. Maklumlah, belum makan nasi lagi. Apa yang Allah ada ni? Oh, nenggok mana lek jalan. Jalan Raja Chulan. Jengol Jalan Raja Chulan. Ya. Oh, mana nampak? Actually, banyak tempat yang kami nak pergi malam ni. Antaranya Saloma Crossing Bridge, Dataran Merdeka dan yang paling utama lepak depan KLCC. So, sebaiknya saya bawa mem besar pergi makan dululah sebelum beliau menjadi singa kelaparan. Lepas makan, kita lihat sama-sama tempat mana yang sempat kita cover. Alright. Oh, betul TRX dah ni.
berhenti sini tak? Saja. Kita orang sekarang ni tengah mencari kedai makan dekat dengan KLCC sambil nak pergi tengok KLCC. Saya ni tak tahu lah ni nak pergi mana ni. Tak pakai map. Crossing Soho kat McDonald ni. Ada basking. Mana ngepek bongong dah. Kita mana bongong? Ni dah masuk. Habis ramai weh. Beratur. Orang mana ada sakit-sakit jantung tak boleh mari Kuala Lumpur ni. Wala, penuh, sesak, jam. Macam-macam lah. Oh nu nampak dah. Dah nampak KLCC gang. Oh, terus ni juga motor sen je. Ini tak pakai sam lah tu. Ni buat apa letak tu tengah jalan. Ada lubang. Ha tu KLCC bos. Okey. Kita tahu dah nak makan mana? Pergi makan kat Saloma. Jom. Tak tahu. Rasa ramai orang Saloma ni. Saloma and Bistro. Oh, ramai pelita you. Dah kita sampai dah tempat makan kita. Kita makan mewah sikit malam ni. Bos, motor nasi tu? Ha, makan ke? Alright, thank you bos. Boleh, pak. Alright. Jom. Aduh, ya Allah. Alhamdulillah. Oh, ni lah. Tempat kita nak makan Saloma. Penuh oh. Ceramah ke? Ada 4 kosong? Ada 4 kosong? Berapa orang? 2, 3. 2, 3 dekat table 17 tu boleh? Boleh? Oh tu. Ais. Latte ais 1, Okay. fresh orange 1. Okay. Lepas tu makanan apa best seller bang sini? Sekejap saya ambil menu. Saya ni lah kira abang saja. Okey. Boleh tak abang saja yang makan sedap? Biasa orang order sini lah. Sini selalu orang order. Abang nak makan apa? Nak makan ringan ke? Nak makan berat ke? Makan nasi. Makan nasi? Makan nasi satunya kita Nasi goreng. Nasi goreng kan? Nasi goreng Saloma. Kawan nak makan western je. Oh, nasi goreng Saloma boleh tak? Oh, western dia ke? Nasi goreng Saloma. Nah, boleh. Bagi satu. Kalau nak dessert kena pergi ambil sana. Oh. Dessert sebab dia bubur semua dalam ni. Tapi yang hari-hari dia buat benda lain-lain. So now we are at Saloma. Makan malam. Adwa, my phone, mama. So saya order nasi goreng Saloma. So Adwa dia masak sikit. Dia makan fresh orange, latte. Makanan mama tak sapa lagi, sate. Di sini mari setahun sekali boleh lah. Kalau mari sebulan sekali agak nipis dompet. Banyak-banyak orang pacik ni setari kali. Parking valet dengan kenari bos. Oh lain dengan Mercedes Alfa. Macam saya tak valet dalam kereta saya ni, valet depan ni. Oh nampak nak valet sangat. So sekarang ni kita dekat Toren Jilik lah. Ramai orang-orang kaya ada parking valet apa semua. So saya nak tanya feedback Adwa. Makanan sini okey ke tak? Makanan sini okey tak? Makanan sini okey tak makanan sini? Sedap. Makanan sini sedap tak? Sedap. Bagi rating 4/5. saya punya rating 6.5/10. Dia suasana comel, pemandangan kita boleh tengok tu KLCC atas sana, dan belakang sana tu, belakang saya tu kita boleh tengok Menara Kuala Lumpur. So nice lah tempat ni. Nanti kita akan repeat pula. Mari dengan host share, InsyaAllah. Alright geng, selesai makan Saloma menuju ke motor, parking motor. Tapi suasana sini memang heboh lah. Dekat dengan KLCC. Berapa yang dia sewa di ni? Si mahal. Okey, lepas siap makan, kami plan nak pergi ambil gambar depan KLCC. Akan tetapi, lampu KLCC tu ditutup. Sayang sekali geng. So, kalau korang nak pergi ambil gambar depan KLCC di waktu malam, make sure sebelum pukul 12 malam. Kalau tak nanti lampu akan ditutup. Jadilah macam kami.
So sekarang kita duduk di Jalan Bukit Bintang. Mana ada hotel kita? Aduh. Oh, kita duduk mana? Kok ni? Sekarang ni kita nak balik mula ke bilik tu, hotel. Sesak. Aduh. Silap. Kau tadi. Ayalah, kita ni tak best. Tempat-tempat game. Mana nampak lah jalan-jalan mana. Terlalu lorong tikus. Tak boleh lalu. Lorong tikus ni. Oh, jumpa dah. Oh, nampak tak? Nampak dah ni. Siapa tak apa lagi tak? Kita dah jumpa dah lorong bapuk. Oh, mencabang mall. Nak boleh tak apa bilik pun. Tutup ke apa mas ni? Kedua. Oh. Kita tidur hotel tu. Susah parking. Boleh parking sini? Boleh? Dah parking sini ya? Terima kasih bang. Rupanya ada parking lagi dekat. Kita cuba adjust. Ambil atas saya. Bahaya jauh. Bismillah. Kita duduk Indonesia dah. Ya. Alhamdulillah. Akhirnya boleh juga parking dekat. Okey, kunci. Selamat. Alright. Saya nak pergi KK Mak mencari berubat ID. Pukul 1.37. Baru lenggang sikit. Excuse me. How much? 20 ringgit. 20 berapa? Tu apa tu? Masam. Ni masam. Asam boy. Yang ni? Kacang. Ni pedas. Bukan kacang tak ada. Yang ni pedas sikit. Boleh berbuah sikit. Sikit saja. Jangan banyak. Okey. Terima kasih. Terus selesai beli buah-buahan. Kita balik bilik rehat. Buat masa kot. Jalan-jalan kot ni. Tak ada arah tujuan. Alright. Jom. Sedap. So, selesai dah. Kita naik bilik dulu. Badan dah penat. Otak dah serabut. Buat apa pula? Tolong dah lift. Lift pun nak ajak kurang lah. Letih ni. Dek. Kenapa lift tak jadi? Kat bawah. Aduh. Program dia rosak ni. Kat bawah. Assalamualaikum. Alright. Ada orang. Dia nak masuk. So, selesai dah membeli. Jam pun dah pukul 1 pagi. Saya nak berehat. Nak mandi dulu. Lepas tu berehat lah. Rakyat kepada esok kita ada banyak lagi aktiviti nak buat. So, alright. Kita jumpa di esok pagi pula. Bye-bye. Assalamualaikum. Untuk kesimpulan video ini, saya harap korang dapat mengambil pengajaran daripada intipati vlog kami ke Kuala Lumpur ini. Dan video saya ini bukan untuk mempromosi tempat-tempat hiburan yang terdapat di tengah bandar Kuala Lumpur. Hanyalah video semata-mata. Lastly, untuk syuting vlog ini saya ambil masa 2 hari. Dan editing vlog untuk episod ini selama 5 hari saya bertungkus lumus buat kajian, tulis skrip, guna background music supaya mendapat perhatian penuh daripada korang. Saya berharap korang enjoy dengan keluarga masing-masing layan video ini. Dan jikalau video saya menarik, jangan malu dan segan untuk tekan like, komen dan jangan lupa untuk subscribe channel saya sekali. Tanda support korang amatlah saya hargai. Terima kasih. Jumpa anda di lain episod.